TCGKL Convention 2025 baru saja melaburkan tirai dia pada awal November hari itu. Jadi hari ini aku nak kongsikan korang overview sepanjang seharian aku di event tersebut. Macam biasa, TCGKL tak pernah mengecewakan bab jemput-jemput ilustrator power-power ni. Tahun ni dia jemput Mitsuhiro Arita, Yumi Koyanagi dan juga Kenji Watanabe. Tapi malangnya Kenji Watanabe tak dapat hadir atas masalah kesihatan keluarga dia. Jadi kita doakan yang baik-baik dan berharap agar TCGKL dapat bawa dia sekali lagi dalam menunaikan impian peminat-peminat Digimon. Tahun ni layout dia berbeza sedikit berbanding dengan tahun lepas sebab dia asingkan signing session punya area, which is aku rasa bagus sebab boost tu lagi banyak. So macam aku nak hand beberapa kad. Aku berjaya mendapatkan kad MUR Mega Charizard EX aku daripada Bo Daniel. Ni dia kad dia, handsome gila. So shout out kepada Bo Daniel. Dan juga aku beli SP Zoro tapi aku tercicir sewaktu event tersebut. Aku tak pasti ke mana ke apa dan agak sedih jugalah. Tapi thanks pada Eman, keesokan harinya dia dapatkan aku sekali lagi SP Zoro tersebut. Antara pengalaman unik aku sewaktu event tersebut adalah aku kebetulan berada di booth Oxley Greeting sewaktu transaction pembelian Black Label Poncho Pikachu Mega Charizard X berlaku dengan harga RM160,000 Malaysia. RM160,000 Malaysia. Besar gila amount tu dan aku rasa sangat unik lah bila aku dapat menyaksikan benda tu secara live. Dan even post aku dekat FB tentang benda tu sangat viral, 450,000 view sampai banyaklah kecaman-kecaman macam biasa yang akan masuk dalam komen tersebut. Tapi secara langsung dia mempromosikan community trading card games dekat penduduk Malaysia. Tapi yang paling best bagi aku adalah aku teruja sebab lebih 40 orang tegur yang diorang enjoy menonton konten-konten aku. Diorang kenal aku sebagai minat Abah, sebagai content creator yang buat unpacking pada TCG. Aku sangat teruja tentang benda tu. Aku sangat appreciate. Terima kasih sebab sudi bergambar dengan aku. Dan aku juga berkongsi banyak kad-kad free untuk meriahkan lagi lah hobi trading card games ni lah. Dan shout out juga kepada Darren daripada Ethereal Sanctum sebab belanja aku baju ni Mugen Dramon hasil lukisan daripada Chen Ziong. Weh, lawa gila weh. Aku suka gila baju ni. Tak semua dapat baju ni, so aku appreciate sangat. Dan shout out juga kepada The Rush Live sebab belanja aku PSA 10 Charizard Vista. Weh, boleh tambah koleksi Charizard aku lah. Apapun, hopefully tahun depan TCGKL akan kekal sebagai salah satu event trading card games terbesar dekat Malaysia secara konsisten dan mungkin lagi besar dengan lebih ramai illustrator dan lagi meriah. Hopefully lah kan? So jangan lupa untuk follow Eddie Fazli dan juga TCGKL untuk lebih banyak update tentang trading card games di Malaysia. So terima kasih guys.